Okey, sekarang kita bersama Cikgu Nora Aslina. Apa khabar Cikgu? Cikgu sihat? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Duduk sana sihat. Makanan pun sihat. Okey Cikgu. Kami ada beberapa soalan lah nak tanya Cikgu sebab kami curious sangat apa Cikgu rasa pergi sana. Okey, first question untuk Cikgu. Apa motivation Cikgu untuk Cikgu sertai program ni? Okey, motivasi pertama saya ialah dah tentulah tuan mentua Tuan Haji Jamil, dia yang kata Cikgu Aslina pergilah, kita kena tengok ilmu luar supaya kita dapat ilmu lebih banyak lagi. Memang apa yang dikatakan tu sangat tepat dan saya memang sangat-sangat mengidolakan Jepun ni dari segi perkembangan teknologinya, dari segi kemajuannya. Semuanya benda kata nak pergi sana sendiri itu tidak adalah kemampuan. Bila Tuan Haji Jamil memberi peluang, so saya pun kata baiklah, saya akan ambil peluang ni dengan cara yang lebih terbuka, benda yang lebih terbuka. Dan paling saya looking forward adalah tentang bagaimana mereka menggarapkan pembelajaran STEM dalam institusi pendidikan luar lah. Okey, seterusnya experience Cikgu yang paling bermakna sepanjang berada di Jepun dan kenapa dia memberi kesan kepada Cikgu? Okey, dah tentu kalau dari segi paling bermakna tu yang pertama kebersihan. Tu tak dinafikan lah, dia orang punya kebersihan tu out of nowhere lah. Kita kat sini ni jauh sudah ketinggalan dari segi kebersihan dan juga disiplin. Yang paling saya teruja adalah bila saya dibawa melawat ke makmal mereka dan juga kelas mereka. Makmal sains diorang ni hidup. Kalau makmal sains kita ni kemas, proper, alat radar semua simpan dalam almari atau meja tu licin, tak apa. Tapi makmal sains diorang ada pokok-pokok yang tengah diorang tanam, duduk atas meja, hidup. Lepas tu ada serangga-serangga yang diorang buat macam diorang belajar transport system, which is dia punya life, dia punya makmal tu memang life. Kita masuk tu dah macam kita dari saintis dah rasanya. So itu antara benda yang sangat-sangat buat saya rasa bersemangat untuk why not we do that. Daripada instead of kita punya makmal tu kosong, tak ada apa. Bukan tak ada tapi kita properly masuk dalam simpan. So di sana mereka memang apa saja kajian yang budak tengah buat, dia memang ada di atas meja. Dan bila budak tu masuk di dalam kelas sains dia orang terus continue lah with the investigation. Nanti dia akan tanyalah cikgu dia apa benda prosedur dan sebagainya. So saya rasa kita memang boleh buat sebab kita dah memang ada PBL. Cumanya PBL kita tu kena blend dengan apa yang kita nak buat secara eksperimen. Yang kita buat eksperimen di sekolah ni dia lebih kepada bentuk rasmi. Dia tidak dekat dengan kehidupan seharian kita. So bila kita tengok di Jepun tu dia nampak macam dalam segi teorinya ini tetapi dimasukkan ke dalam kehidupan seharian. So dia semua dia ada macam lebih hidup, makmal lebih hidup. Yang kedua pula dari segi teknologi ni memang dia orang ada memanfaatkan device dan sebagainya. Dan device itu memang dia orang guna untuk contohnya brainstorming menggunakan sesuatu aplikasi lah. So budak tu akan sorting mana good and do and don'ts, apa yang benefit dengan bukan benefit. So dia hands on dengan device. Yang itu dua benda. Tapi yang paling saya nampak kalau kita punya plan dari segi STEM ni, dari segi pelaksanaan PBL, dari segi proses pembelajaran kita ni, kita punya complete. Cuma kita belum lagi masukkan penilaian itu lebih kepada rasmi. Contoh bila kita buat PBL, markah tu hanyalah untuk perekodan PBD. Tetapi diorang tu markah itu adalah salah satu portion untuk final year mark diorang. So situ mungkin budak kita akan lebih serius lah. Kita bukan tak ada formal record PBD kan, you all ada result PBD, tapi amalan tu kita tak rasa benda tu sebagai satu benda yang serius. Itulah dari segi yang paling yang saya wownya itulah amal dia sangat hidup. New things yang cikgu pelajari di Jepun dan cikgu nak bawa pulang ke sekolah untuk diamalkan. New thingsnya adalah yang pertama saya nampak diorang memang menggunakan sistem macam semester ataupun dia punya assessment, penilaian diorang, dia ada tempoh masa.
Contoh, katakanlah saya mengajar kimia, saya akan minta murid cari satu final project. Okay, so dia akan ada first assessment, second assessment, third assessment, and final assessment is the final project lah. Macam QC. Dan berdasarkan project itu, dia akan menggunakan ilmu yang ada, yang orang belajar selama buat dia. Itu yang saya sangat-sangat nak bawa ke dalam sekolah nanti. So maksudnya murid tu tidak ada senggang masa yang kosong. So, contoh, katakanlah saya bagi temanya adalah tentang mengatasi masalah banjir. So dari perspektif seorang saintis yang ada ilmu kimia, you nak buat apa? So mungkin dia nak buat sistem halangan banjir. So dia akan kena pasti dinding tu nak guna material apa. So pada first assessment tu, dia akan bentangkan kepada saya, dia punya idea begini-begini. So kalau saya setuju, boleh proceed kepada second assessment. Sampailah dia akan dapat membina prototype. So sepanjang proses dia menyiapkan final project itu, dia akan gunakan bukan hanya pada kimia, tapi dia juga akan tetap memohon ataupun meminta bantuan guru maths dia sendiri dan juga bahasa Inggeris atau bahasa Melayu dia dari segi communication. So pada saya di situ complete. Itu benda yang saya akan bawa ke sekolah lah. Bagaimanakah experience ni mengubah perspektif cikgu terhadap pendidikan dan peranan cikgu sebagai seorang guru? Pada pendapat saya, pendidikan di Malaysia ni dah memang sangat-sangat sempurna. Sebab kita dari segi plannya memang cantik. Dari segi pelaksanaan kita masih lagi ada sedikit lompong. Mungkin dari segi budaya, kita tidak menerapkan budaya kepada murid-murid kita dari segi disiplinnya. So saya sebagai seorang pendidik adalah antara orang yang saya rasa kami bertanggungjawab untuk membuat sedikit perubahan mungkin di pihak sekolah. Jadi kita akan ubahlah mungkin dari kelas itu sendiri dulu, dan kita akan showcase. Showcase itu akan jadikan bukti, evidence bahawa apa yang kami dapat daripada Jepun tu menjadi dan boleh dilaksanakan oleh sekolah lain ataupun di seluruh Malaysia lah. So dari segi jauhnya ataupun gapnya kita dengan pendidikan di Jepun, kita sangat rapat. Kalau di sana mereka menggunakan inquiry based learning, kita pun gunakan inquiry based learning. Kalau kita guna project based learning, dia orang pun guna project based learning. Dan kalau kita ni ada design thinking, semua dia orang tak sebut itu sebagai design thinking, but then it is design thinking. Cuma lebihnya kita di sini di sekolah rajulan khususnya, kita lebih menerapkan atau mendidik atau membimbing murid kita untuk mengenal pasti masalah yang ada dekat dengan diorang. Jadi daripada masalah itu, diorang akan cuba selesaikan. Manakala di Jepun, mereka akan cari isu yang berada di luar. Dia boleh buka lebih luas. Pun bagus juga, cuma kita tak tahu sama ada budak kita ni adakah mereka ada awareness, adakah mereka ni sentiasa alert dengan isu di luar. So kita start dengan isu yang berada dekat dengan diorang. So sekecil-kecil isu yang ada di dalam kehidupan diorang tu kita raikan dan kita bimbing mereka kepada project based learning lah. So itu dari segi sistem pendidikan kita dengan mereka tak banyak beza lah. In fact sebenarnya kalau kita dapat laksanakan dengan sempurna, we are way ahead from them. Lagi kita sebenarnya lebih sempurna sistem pendidikan kita berbanding diorang. Cuma kita luas. Silibus kita pun banyak. Silibus diorang sedikit pendek daripada kita. Semuanya level mereka lebih berhati-hati lah. Maksudnya dia takut budak dia terlampau cram kan. Kita ni walaupun begitu budak kita mampu, which is we can do it. Itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih cikgu.